Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula kita di channel youtube.com. Okey, so kali ni macam biasa dekat Abang Tebu ni ada King. King Myvi. Okay, ni adalah generation kedua. Ni generation pertama. First model. Tapi dia punya meter model baru sikit. Dan plug dia, intake dia besar. Okay, so kereta ni stage yang kita buat stage 2. Engine dia 1.3 dan kita buat cost box on turbo dia lebih kurang dalam 10,000 lah. Okay, 10,000 dan juga internal dalam engine kita tak usik. Maknanya turbo kit ni merangkumi turbo kit, custom turbo kit, engine management, exhaust system dan fuel system. Benda 4 perkara tu mesti ada lah. Tapi detail dia boleh tengok sendiri. Okay. So sebelum kita tengok detail dekat engine, Abang Tebu cerita lebih detail dekat engine ni. Okay, jangan lupa tekan button subscribe. Okay. Okay, so kita tengok dekat sini macam kita tak buat tak pasang lagi bumper. Okay, sebab sebelum ni kita pakai wastegate cat ayam. Lepas tu bocor. Kalau dia bocor sikit, dia akan keluar dekat sini dengan dia duduk dekat dengan kepala wastegate ni. Jadi benda tu pun boleh jadi engine ni turbo akan jadi lag. Tu pentingnya wastegate yang original. Okay. So sistem dia daripada engine ni, bahan buangan ni. Jadi sistem turbo ni adalah sistem kitaran engine, kitaran horsepower, kitaran power. Maknanya dia akan recover balik bahan buangan exhaust ni dan akan cover pergi kepada power balik. Bermaksud dia buang bahan bakar yang dibuang akan dimasukkan balik, dikitar balik di dalam turbo. Okey. Dan turbo ni dia ada 2 shaft, dekat exhaust satu, dekat kompresor satu. Okey, bila dia berpusing dekat exhaust dan dekat kompresor yang angin sedut pun dia akan pusing. Jadi dia akan sedut dekat sini. Kita tak ada air filter ni, kita ikat jaring je. Sebab bila dah buat banana, dia sangkut dekat power steering. Bagi yang kereta yang tak ada power steering, kita boleh letak pipe air filter dekat atas. Okay, so macam ni pun tak ada masalah. So far kita buat 10 tahun pun okay. Okay. So bila angin dia sedut dan dia masuk, dia sejukkan dekat intercooler, heat exchanger. Okay, bila dah masuk dia dah sejukkan dekat intercooler, masuk balik ke dalam engine, sistem engine. Jadi itu adalah proses dia kitaran. Yang ini dia panggil upper deck pressure. Ni. So bila angin lebihan, bila kita dah tutup throttle body ni, jadi turbo masih lagi berpusing dan blow off berfungsi untuk buang angin lebihan di dalam upper deck pressure. Okey, dan wastegate ni berfungsi untuk adjust boost. Betul tak? Betul. Jadi ni adjust boost lah. Jadi bila upper deck pressure dah masuk dalam 1 bar dekat sini, jadi spring rate dia adalah 1 bar, jadi dia akan menekan. Dia akan menekan vacuum dan akan menolak. Valve dia terbuka. Lepas tu dia pun berak kat sini. Sebab tu pentingnya jangan kemekkan pipe ni. Tu khurafat. Jangan kemekkan ni. Bila memang bunyi lagi tajam, tapi dia akan jadi boost lagi tinggi. Dia akan boost pipe. Okay. So barang yang kita pakai ni yang ni original. Turbo TD04L. Intercooler ARC type. Okay. Fuel regulator kita pakai Works. Blow off SSQV. Okay. So nak tengok dyno berapa horsepower ni, engine 1.3 dengan turbo TD04L. Jom kita tengok.
kita test dulu dyno yang ini dia punya OD berkelip OD berkelip dan juga check engine nyala. Okey. So kita suspect dia yang mungkin timing chain mungkin timing chain yang bergerak DVBT. Jadi dia miss RPM dengan dia punya dia panggil trigger system, dia dah lari, menyebabkan gearbox dengan engine dia tak matching. RPM dia detect tak sama jadi sebab tu dia OD dia berkelip, lepas tu dia padam balik. Bila horsepower dah tinggi, dia dia akan jadi macam tu lah. Nanti dekat graf dyno nanti abang tu terangkan macam mana dan apa sebenarnya yang berlaku. Okey. So kita dah tak boleh nak up boost, kita set je lah dengan 0.4 bar tadi. Okey. Okey, so macam abang Tubuh bagi tahu tadi. Okey, so kita boleh tengok dekat sini. Bila waktu berkelip, abang Tubuh sampling, dia dapat 120 horsepower. Boost yang sama, minyak yang sama, mapping yang sama, 120 horsepower So selepas abang Tubuh off engine, lepas tu abang Tubuh sampling balik. Jadi kita tak cari power lah kita sampling balik 133.6 horsepower. Torque 181 Nm. Okey. Beza kalau yang color blue color dengan green, okey, kita boleh tengok. Beza. Bukan yang ni. Hitam dengan hijau. Hitam dengan hijau, hitam dengan biru Hitam dengan biru kita boleh tengok sini. Beza the lag kat situ. So ini memang kemungkinan besar memang dia punya DVBT dia memang dah lari lah. Bila DVBT dia tu maksudnya timing chain lah. Gearbox pun tadi abang tu tak rakam. Daripada abang tu tak pakai OD, kita buat D, dia masuk D4 tu. Lepas dia berkelip je, gear dia turun kepada 3. Tu salah satu simptom. Dan kita boleh tengok tadi abang tu perasan tadi mileage pun dah 200 lebih. Jadi kita kalau korang kena macam ni, kena tukar timing chain. Okey, sebelum kita nak tamatkan video ni, abang Turbo akan scan dulu. Kita cuba scan, tengok apa kod yang naik dekat kereta ni. Okey, sebab dia padam, kita nak tengok dia kelip, lepas tu dia padam, kelip dia padam. Jadi kita tengok dulu macam mana Okey, so kita tengok dekat sini dia punya naik P1706, engine torque abnormal. Memanglah boh, memang engine torque dia naik abnormal. Tapi simptom macam ni adalah timing chain lah. Okay, timing chain. Sebab dia kadang-kadang kena, lepas tu dia terus padam dia punya OD tu. Hello, Assalamualaikum boy. Nak tanya, biasa Myvi kalau naik kod P1706 apa masalah dia? Oh, biasa kalau macam tu, kalau naik OD apa semua, timing chain lah. Mileage dalam 200 lebih. Biasa kalau benda lain, OD apa semua, kalau kelip tu, kebiasaannya timing chain lah, problem dia. Okay. Alright, terima kasih boy. Saya nak typo. Mau typo tak? Tak typo pun. Okey, jadi apa yang abang Turbo kita rasa, apa yang abang Turbo guess, rasa-rasa apa yang kita diagnose, apa yang kita diagnose dengan pengalaman kita, abang Turbo rasa memang timing chain. Dan kita tanya pun pakar sifu kita, Abang Wan tu dia tuner, dia kata benda yang sama. Sebab lain sensor semua okey. Kalau kita jalan biasa dia okey. So bila kita bagi dia torque, dia pun
dah lari dia punya apa ni, crank, dia punya angle dia, dah menyebabkan dia torque dia abnormal, gearbox dia. Sebab minyak semua okey, minyak gearbox semua okey. Okey. So tu saja. Next time kita akan nak naik boost 05, 06, 07 ke next time. So sekarang ni dengan boost 0.4 pun boleh dapat 133 horsepower. Dengan tidak off oil. Patut boleh lebih lagi, tapi disebabkan timing change, jadi kita tak cari power mana lah. Okay. So tu saja daripada Abang Tubuh pada kali ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu lakon atas hebat. Mantap Pak Abu.